Upaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka 87 kertas siasatan pada 4 tuduhan menggunakan kedudukan bagi memperoleh suapan 2.3 bilion ringgit dan bagi permohonan reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka Nama aku Hasif, pelajar tahun 2 Universiti Malaysia Kelantan. Kebelakangan ini banyak sangat assignment yang aku perlu siapkan sampai aku tak sempat nak study untuk final exam. Belum buat presentasi. Untuk ikhlas, memandangkan peperiksaan yang semakin dekat. So, jadi gunakanlah masa ini sebaik mungkin. Saya akan share peperiksaan soalan pasir dan tips dalam peribahasa. Nanti orang tengok Okey, lagi satu. Saya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pelajar yang meniru. Faham kan? Hasif, kau kenapa? Okey tak? Hasif, kau kenapa? Ada tak faham ke? Mestilah belajar sama-sama. Susah lah weh subjek ni. Dah lah aku tak pandai sangat subjek ni. Tak apa Hasif, kita kan belajar sama-sama. InsyaAllah boleh. Betul tu. Kalau aku upah Uni untuk jawab soalan final exam aku, okey juga kan? Uni kan pandai. Weh, dah petang lah. Jomlah balik. Jomlah, dah lewat dah ni. Kita balik dulu lah. Jom final exam nanti. Bye. Bye. Kau boleh sama aku tak? Kalau apa tu? Boleh tak kau tolong jawab final exam aku? Aku bayar 200 dirham. Okey tak? Aku memang perlukan duit sekarang ni. Yura pun belum bayar lagi. Tapi macam mana kalau doktor tahu? Benda ni kan salah. Tak apalah, kali ni je lah. Bolehlah aku tolong kau. Tapi kali ni je tau. Sebab kali tu kan, kita dah salah sebab dah langgar peraturan universiti. Janjilah. Janji. Janji Kali ni je semua aku tak janji. tolong kau. Tapi kalau kau tak cukup ke apa, kau bagi tahu je aku. Nanti aku tambah. Okay. Okey, masa untuk dah tamat, berhenti menulis dan letakkan pen atas. Nisa, kau nampak tak apa yang aku nampak tadi dalam exam? Ya, Hasif dengan Uni meniru tu ke? Aku pun nampak. Sebenarnya salah weh kan? Tapi kalau pihak universiti tahu boleh dikenakan tindakan tata tertib.
Betul tu. Aku rasa kita kena laporkan kepada Dr. Nega lah. Tapi macam mana kita tak ada bukti? Betul juga tu. Tak apalah, kita lapor je lah dulu. Apa pun, kita dah cukup sebagai saksi. Okey, nanti kita bagi tahu Dr. Mega. Jom. Jom. Diorang buat apa tu? Lisa, kau tahu tak tadi waktu aku turun tangga, aku nampak hasil transfer dia dekat uni. Lupa. Dan Aku rasa gambar ni dah cukup kukuh untuk kita lapor pada Dr. Mega. kan, jom kita lapor pada Dr. Mega sekarang. Jom. Ya, masalah. Maaf mengganggu doktor. Sebenarnya kami ada banyak beritahu. Apa itu? Beritahu tak? Sebenarnya waktu exam hari tu, saya nampak hasil dari uni menyeru. Betul tu doktor. Saya pun nampak sebenarnya. Betul ke? Awak berdua pasti kedalam perkara ini? Ya doktor, hari tu kami nak bagi tahu pada doktor, tapi kami tak ada bukti lagi. Tapi semalam saya nampak hasil transfer dia dekat uni. Ini buktinya doktor. Baiklah, saya ambil maklum tentang perkara ini. Terima kasih kepada kamu berdua kerana berani datang melapor kepada saya. Sama-sama doktor. Duduk. Saya dapat aduan yang kamu berdua meniru semasa pemeriksaan air subjek saya. Betul ke? Ya, saya mengaku saya yang beri upah pada uni untuk jawab soalan exam waktu lalu. Sebab saya takut saya tak boleh skor dengan subjek ni. Saya dah lihat kertas peperiksaan kamu berdua. Tulisan sama je. Dan saya dapat bukti gambar kamu berdua yang menerima dan memberi suapan. Nak tengok ke? Ya doktor, saya mengaku saya pun bersalah dalam perkara ini sebab saya terima rasuah dari hasil. Sebab saya tolong dia untuk jawab soalan exam. Sebab saya memang perlukan duit tersebut. Kami minta maaf. Kami sangat menyesal. Asyik, sebagai seorang pelajar, jika awak takut sekiranya tidak boleh skor subjek ni, awak seharusnya belajar bersungguh-sungguh dan bukannya memberi suapan rasuah kepada kawan awak. Ini melanggar integriti kamu sebagai seorang mahasiswa universiti. Dan ini pula, awak sebagai seorang pelajar yang cemerlang, awak sepatutnya tidak menerima tawaran asing. Jika awak memerlukan wang sekalipun, ini bukan jalannya. Baiklah, saya harap awak berdua ambil pengajaran ini. Baiklah doktor, kami berdua ingin minta maaf kepada doktor dan kami janji kami tidak akan buat macam itu lagi. Betul doktor. Saya janji saya tak akan buat lagi. Baiklah. Takkanlah uni nak kena jangan buat lagi tau. Biasalah, manusia tak lari dari kesilapan. Yang penting uni sedar kesilapan uni. Isu rasuah dalam kalangan pelajar institusi pengajuan tinggi Malaysia semakin membimbangkan.
rasuah mendatang kesan negatif bukan sahaja kepada individu yang terlibat, malah kepada masyarakat secara keseluruhan. Rasuah merosakkan kepercayaan awam, melemahkan sistem pentadbiran, sistem pendidikan dan mengekalkan ketidakadilan dalam sistem negara. Rasuah merupakan perbuatan salah laku yang kecil tetapi memberi ancaman yang besar terhadap pembangunan negara. Oleh itu, kesedaran dan keberanian untuk bertindak amat penting. Jika anda melihat atau mensyaki seseorang terlibat dengan rasuah, jangan berdiam diri. Laporkan segera kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melalui online 1800886000. Tindakan kecil anda ini mampu memberi perubahan yang besar demi masa depan negara yang bersih dan berintegriti. Jauhi rasuah.